Segalanya bermula dengan simpan emas serendah RM100. Hari ini, jika anda tukarkan RM100 kepada emas, anda akan miliki sekitar 0,16 gram emas. Nampak je kecil, tapi RM100 yang ditukar kepada emas ni dah jadi permulaan dalam perubahan besar dalam kewangan anda. Anda konsisten simpan emas setiap bulan dalam tempoh sekitar 6 bulan, anda dah berpotensi ada miliki sekurang-kurangnya 1 gram gold bar macam ni. Memang kita takkan terus kaya dengan hanya 1 gram emas. Tapi kekayaan yang besar bermula dengan langkah yang kecil. Dengan tabiat simpan yang konsisten 1 gram demi 1 gram, akhirnya dah boleh berkembang menjadi 100 gram gold bar. Hari ini, 100 gram emas dah lebih RM60,000. Apa yang anda boleh buat dengan 100 gram emas ni? Anda boleh gunakan sebagai modal untuk beli aset seperti rumah yang berpotensi jana pendapatan pasif. Anda juga boleh jadikan sebagai modal pusingan untuk bisnes, bagi kembangkan bisnes dan tingkatkan lagi pendapatan. Malah, dengan simpanan emas juga boleh digunakan untuk membantu menyelesaikan hutang yang tak produktif apabila diperlukan. Nampak kan? Segalanya bermula dengan simpan emas serendah RM100. Bermula satu langkah yang kecil, anda boleh membina kekayaan dari pelbagai sudut. Berbanding membelanjakan RM100 itu untuk perkara yang cepat habis nilainya. Atau meletakkan dalam pelaburan yang berisiko tinggi tanpa kefahaman yang cukup. Nak mulakan tabungan emas ikut bajet sendiri, boleh terus hubungi saya untuk saya bantu. Teruskan follow saya.